Cik, kau perasan tak? Anak tu macam asyik main phone je. Saya rasa dia main phone sebab dia kena buat sale tu, bos. Ya ke buat sale? Ke main ML? Dia tak boleh main ML, bos. Dia tu kaki bangku. Mana boleh main ML? Are you sure dia tak main ML? I'm very sure, bos. Dia buat kerja dengan baik tu, saya rasa. I nak pergi check kejap. Cuba try check, bos. Sekejap Woi, mana? Kau ni dari tadi aku tengok main phone je. Kau buat apa main phone tu? Memanglah main phone. Kau tak main phone, macam nak contact klien? Ya ke? Ke kau main ML? Kau cakap betul-betul. Richard komplain dengan aku dari tadi lagi. Kau asyik main phone je. Are you sure? Ya, sure. Are you sure? Richard dah komplain dengan aku tau. Kau asyik main phone je. Kau main ML kan sebenarnya. Apa masalah dia? Kau baik-baik Kau hati-hati dengan dia. Dia dah komplain dengan aku. Jaga-jaga. Richard, aku dah check dengan Manap tadi. Okay. Dia cakap dengan aku, dia terpaksa banyak main phone sebab kena cover-cover kerja you. You tak buat kerja, so dia yang kena backup kerja you. I dah settlekan semua tas-tas yang you berikan. Semua dah settle dah. Are you sure? Lepas tu kenapa dia cakap macam tu? Mungkin sebab dia nak tutup kesilapannya. Dia nak tutup kesalahannya. Mungkin lah. I sebenarnya tak suka juga dengan cara dia ni. Itulah, tapi saya faham lah dia memang buat kerja. Cumanya tak tahulah bos lah kan. Saya dah cakap kerja saya. Okey, tak apalah. You hati-hatilah dengan dia. Jaga diri baik-baik.